Adakah adik-beradik akan dapat? Tidak. Adik-beradik akan dapat isteri 1/8. Anak perempuan 2 orang ni 2/3. Ibu dapat, bapa dapat. Ibu dapat 1/6, bapa dapat 1/6 campur asobah. Adakah adik-beradik akan dapat? Tidak. Adik-beradik tak akan dapat sebab ada bapa. Bapa dia menghalangi adik-beradik dapat sebab bapa ni lagi kuat berbanding dengan adik-beradik. Macam mana nak buat pengiraan faraid? Seperti bahagian isteri 1/8. Anak perempuan dia 2 orang, dia akan dapat 2/3. Okey, isteri ni tuan-tuan dan puan boleh tengok daripada surah An-Nisa. Surah An-Nisa ayat yang ke-12. Untuk anak perempuan ni tengok daripada surah An-Nisa ayat yang ke-11. Untuk ibu dapat 1/6. Tengok daripada surah An-Nisa ayat yang ke-11. Untuk bapa dapat 1/6 campur asobah. Sebab apa bapa dapat asobah? Sebab tak ada anak pula. Okey, isteri dapat kat sini dapat 3. Cara untuk guru saya 8 dengan 3 terus tulis 24. Tak payah pening-pening. Okey, ni darab dengan 8. Maknanya anak perempuan dapat 8. Ini dapat 8. Yang ni darab dengan 4. Ini 4. Yang ni darab dengan 4. Maknanya kat sini 4. Okey, kita tambahkan dahulu. Tapi saya rasa ini adalah case out. Betul tak? Case out. 3 tambah dengan 16. Tambah dengan 8. Ya, ini adalah case out. Yang mana kat sini dia jadi lebih. Out 27. Di sini jadi isteri dapat 3/27. Untuk anak perempuan dapat 8/27. Untuk anak perempuan yang kedua 8/27. Untuk ibu 4/27. Untuk bapa 4/27. Ini adalah case out. Kenapa patutnya dapat 24 tapi kat sini 27 siswa ni? Ini disebabkan pengangka yang atas tu lagi besar berbanding dengan pembawah. Kes yang pertama terjadi semasa zaman pemerintahan Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab telah mengeluarkan ijtihad tentang kes out ini. Yang mana isteri akan dapat, patutnya dia dapat 3/24, tetapi sebab tak cukup, sebab ini semua adalah waris yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran. Yang ni daripada surah An-Nisa ayat yang ke-12. Anak perempuan daripada surah An-Nisa ayat yang ke-11. Untuk ibu dan bapa daripada surah An-Nisa ayat yang ke-11.